Assalamualaikum, pembuka bicara. Nak dengar lagi? Jom sama-sama dengan tazkirah yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para guru, sahabat-sahabat serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih-Nya kita dapat berhimpun pada saat ini untuk bersama-sama menimba ilmu serta mengingati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya hingga ke hari kiamat. Hadirin sekalian, tazkirah saya pada hari ini bertajuk Adab dan Nilai Pemangkin Generasi Rabbani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menjadi dalil bahawa akhlak dan adab merupakan teras kepada kehidupan seorang Muslim. Baginda Nabi Muhammad SAW diutuskan bukan sahaja untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi Rabbani ialah generasi yang hidup dengan panduan wahyu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Antara adab yang perlu dipupuk ialah 1. Adab terhadap Allah. Dengan mentauhidnya, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan menjauhi larangannya. 2. Adab terhadap Rasulullah SAW. Dengan mengamalkan sunnah baginda, mencintai baginda lebih dari diri sendiri serta menyebarkan ajaran baginda. 3. Adab terhadap ibu bapa dan guru, mentaati, menghormati dan berbuat baik kepada mereka. 4. Adab terhadap sesama manusia, menjaga tutur kata, mengelakkan berbalahan dan menyebarkan kasih sayang. 5. Adab terhadap ilmu, menuntut ilmu dengan ikhlas, beramal dengan ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Nilai yang lahir daripada adab ini termasuk kejujuran, amanah, kasih sayang, tanggungjawab serta kesederhanaan. Inilah nilai yang akan melahirkan generasi Rabbani. Generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam ilmu, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa hamba dan mampu memimpin dengan iman. Hadirin yang dirahmati Allah, jika adab dan nilai diperkasakan dalam diri kita, insya-Allah kita akan menjadi umat yang kuat, berwibawa dan mampu membawa Islam ke mercu kejayaan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan surah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Mafhumnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Menyerulah kepada makruf, mencegah daripada yang munkar dan berimanlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam generasi Rabbani berpegang teguh pada adab dan nilai. Sekian sahaja tazkirah saya. Saya akhiri dengan lafaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.